Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu yakin kamu semua pasti sihat dan telah bersiap sedia untuk belajar pada hari ini bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Murid-murid yang cikgu kasihi, pada hari ini kita akan sama-sama belajar bahasa Melayu penulisan bahagian C. Baiklah murid-murid, langkah pertama, apabila kamu mendapat kertas soalan, kamu kena tanya diri kamu, bagaimana pilih soalan. Langkah seterusnya, kamu kena baca soalan dan fahami soalan. Kamu kena betul-betul jelas formatnya. Setelah itu, kamu kena pastikan isi yang ada pada soalan yang kamu pilih itu mesti ada maklumat yang pernah kamu lihat. Kalau tidak pun, yang kamu ada pengalaman sendiri ataupun yang kamu pernah baca dan pernah buat. Baiklah murid-murid, tibalah masa untuk kita mengetahui bagaimana mengenal rahsia soalan. Apabila kita mendapat tajuk tulis laporan tentang kejohanan sukan tahunan di sekolah kamu, perkara pertama yang perlu kita buat ialah kamu mesti bertanya pada diri kamu, apa tugas saya? Tanya pada diri kamu, sebenarnya apabila dapat soalan seperti ini, apa tugas saya? Seterusnya yang kedua, tulis tentang apa? Mesti pertama, apa tugas saya? Yang kedua, tulis tentang apa? Bila dapat soalan. Baik, apa tugas saya? Tugas kamu jawab, tengok soalan, bulatkan. Tugas kamu ialah menulis laporan. Tugas saya, tulis laporan. Tulis tentang apa? Tulis laporan tentang kejohanan sukan tahunan di sekolah kamu. Jadi tugas kamu ialah menulis laporan tentang kejohanan sukan tahunan di sekolah saya. Okey? Baik, seterusnya sasaran isi. Yang ini penting sekali. Isi yang tepat dengan skema. Kamu mesti menulis isi yang tepat dengan skema. Baik, jenis sasaran kamu kena betul-betul kenal pasti, bentuk umum dan juga bentuk khusus. Cikgu pernah bagi tahu tentang formula clue mas BBD. Kalau karangan tu jenis umum, gunakan semua clue mas BBD. Kalau jenis khusus, gunakan satu clue sahaja, iaitu apa. Tak perlu guna semua mas BBD. Baik, apa dia mas BBD? Baik, mari sama-sama kita saksikan. Bagaimana kita nak memahami gambaran umum soalan? Baik, yang pertama soalannya ialah tulis laporan tentang kejohanan sukan tahunan di sekolah kamu. Baik, ini soalannya. Baik, tajuknya ialah laporan kejohanan sukan tahunan di sekolah saya. Baik, Kemudian jenis karangan ini ialah jenis laporan, formatnya khusus sebab ada format, iaitu format laporan. Sasarannya pula, jadi kamu kena masukkan formula B. B ni apa? Bila, kemudian di mana, kemudian siapa, kemudian mengapa, seterusnya apa, dan seterusnya bagaimana. Inilah dia mas BBD. Kamu kena masukkan semua formula ni. Mas BBD. Mengapa, apa,
siapa, bila, bagaimana, di mana. Sebab sasarannya adalah umum. Jadi kamu kena gunakan clue isi MAS BBD. Boleh ingat ya? M ni mengapa, A ni apa, S ni siapa, B ni bila, B pula bagaimana, D di mana. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan perbezaan di antara penggunaan clue MAS BBD. Baik, yang pertama tajuknya kejohanan sukan tahunan di sekolah saya. Yang kedua, kebaikan bersukan. Baik, pada tajuk kejohanan sukan tahunan di sekolah saya, sasarannya umum. Ya, clue isinya MAS BBD. Tadi kita dah terangkan ya, MAS BBD ya, bila, minggu lepas, di mana, padang sekolah, kemudian mengapa, ada banyak kelebihan, siapa yang terlibat, warga sekolah, kemudian apa aktivitinya yang dijalankan, ada pelbagai acara ya, bagaimana sambutan meriah. Kalau tajuk kebaikan bersukan, sasarannya adalah khusus sebab nak tahu apa kebaikan saja, jadi menggunakan clue isi apa saja, tak perlu guna clue isi MAS BBD. Jadi pendahuluannya aktivitinya baik, kemudian seterusnya ya, apa pertama tadi, badan sihat, berat badan ideal. Kita akan dapat berat badan ideal ya, kurangkan obesiti ke apa semua tu kemudian. Tapi yang pertamanya, isi yang penting ialah berat badan ideal. Baik, apa ketiga, dapat kawan baru. Aktiviti apa keempat, aktiviti berfaedah. Penutup, jadikan amalan. Ya, jadi nampak tak perbezaan antara sasaran umum yang menggunakan clue isi MAS BBD dan juga sasaran khusus yang hanya menggunakan clue isi apa sahaja. Ya, tak perlu guna semua. Baik, harap semua dapat faham ya antara perbezaan penggunaan clue MAS BBD ya, berdasarkan tajuk yang diberi. Selepas ni harap jangan silap lagi. Okey. Baiklah murid-murid, mari sama-sama kita saksikan penjanaan idea sokongan berdasarkan keterangan masa. Tadi kita dah terangkan tentang formula MAS BBD, jadi sekarang cikgu akan huraikan satu-satu formula ataupun clue tersebut. Baik, bila tadi, minggu lepas, dan minggu lepas ni kita boleh pecahkan kepada beberapa bahagian atau beberapa isi kecil pula. Baik, minggu lepas kita boleh pecahkan kepada hari Sabtu, kemudian 10 April 9 pagi hingga 2 petang ya. Sabtu 10 April 9 pagi dan 2 petang. Selepas tu barulah kita boleh bina ayat dengan baik ya. Pihak sekolah saya telah mengadakan kejohanan sukan tahunan pada minggu lepas. Ya, menggunakan isi utama minggu lepas. Kemudian sambung isi seterusnya, kejohanan sukan tahunan itu diadakan pada hari Sabtu 10 April 2020. Aktiviti tersebut bermula pada pukul 9 pagi dan tamat pada pukul 2 petang. Jadi ada berapa ayat kat sini? 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Mudah kan? Bila kita dah pecahkan isi utama kepada isi-isi yang seterusnya pula. Ya, keterangan isi dan juga keterangan masa. Baik, kita sambung seterusnya. Penjanaan idea sokongan, sasaran umum, keterangan tempat pula, ya, menggunakan formula D pula, di mana, ya, di padang sekolah. Kemudian kita sambung di situ, mestilah di padang, ya, sukan tahunan diadakan di padang. Ada juga kemah dan juga trek balapan. Baik, ini ayatnya. Ya, dibina juga 3 ayat. Okey, berdasarkan isi-isi yang telah diberikan tadi, yang kita dah dapat tadi kan. Baik, lokasi utama gotong royong ini adalah di padang sekolah. Ya, pihak sekolah juga menyediakan kemah untuk murid dan ibu bapa. Selain itu, trek balapan juga turut disediakan untuk acara tersebut. Nampak jelas kan? Dah 3 ayat. Jadi pun mudah.
Ya, yang penting kamu kena membina ayat ataupun menulis ayat menggunakan formula ayat yang lengkap dan gramatis yang pernah cikgu terangkan sebelum ini. Baik, seterusnya penjanaan idea sokongan sasaran umum. Baik, keterangan sebab. M. Apa M tadi ni? Mengapa? Ya, sebab ada kelebihan. Baik, kita sambung, kita tengok situ apa kelebihan. Kerjasama, seterusnya disiplin diri, perpaduan kaum. Baik, kita tengok ayatnya pula. Pihak sekolah mengadakan kejohanan sukan setiap tahun kerana aktiviti ini ada banyak kelebihan. Antara kelebihan kejohanan ini ialah dapat mewujudkan kerjasama. Selain itu dapat membentuk disiplin diri. Selain itu dapat membentuk disiplin diri. Perpaduan kaum juga dapat dikukuhkan sesama mereka yang terlibat. Okey, jelas ya? Kita tengok berapa ayat di sini. 1, 2, 3 ayat. 4 ayat. 1, 2, 3, 4. 4 ayat. Dan ayatnya juga adalah merupakan ayat yang lengkap dan gramatis. Ya, ada subjeknya, predikatnya dan juga keterangan tentang predikat. Okey, sambung. Baik, seterusnya keterangan tentang orang pula. Siapa? Baik. Warga sekolah. Ya, yang terlibat PPD, guru, murid dan ibu bapa. Baik. Kita baca ayat sama-sama. Aktiviti ini dirasmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Langat. Pesertanya pula terdiri daripada murid-murid. Di samping itu, guru dan ibu bapa juga turut bersama menjayakan kejohanan sukan tersebut. Mudah kan? Dah tak susah sebab dah ada isi-isi yang diberi. Jadi, bila buat begini, jadi kamu mudah nak bina ayat dalam setiap perenggan. Baik, kita sambung seterusnya. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan pula penjanaan idea sokongan tentang keterangan perkara. Baik, apa pelbagai aktiviti? Apa aktiviti yang dijalankan? Balapan, sukaneka, tarik tali, penyampaian hadiah. Ya, balapan, sukaneka, tarik tali, penyampaian hadiah. Baik, mari sama-sama kita baca ayat yang telah diberikan ini. Baik, ada pelbagai aktiviti yang diadakan pada hari itu. Antaranya ialah acara balapan, sukaneka dan tarik tali. Kejohanan sukan tahunan ini berakhir dengan penyampaian hadiah. Okey, mudah kan? Sebab dah ada isi dan dapatlah kita bina ayat dengan baik. Murid-murid yang cikgu kasihi, mari sama-sama kita saksikan pula contoh karangan berdasarkan pelan isi karangan yang telah kita sama-sama bina sebentar tadi. Baik, kejohanan sukan tahunan di Sekolah Kebangsaan Konvent Kajang. Ini merupakan tajuk bagi laporan yang telah disediakan berdasarkan tajuk yang diberikan tadi. Baik, pihak Sekolah Kebangsaan Konvent Kajang telah mengadakan kejohanan sukan tahunan pada minggu lepas. Kejohanan sukan tahunan itu diadakan pada hari Sabtu 18 Mac 2020. Aktiviti tersebut bermula pada pukul 8 pagi dan tamat pada pukul 2 petang. Perenggan ini merupakan pendahuluan. Baik, isi yang pertama, perenggan seterusnya. Lokasi utama gotong royong ini adalah di padang sekolah. Pihak sekolah juga menyediakan kemah untuk murid dan ibu bapa. Selain itu, trek balapan juga turut disediakan untuk acara tersebut.
mudah kan? Ini menunjukkan tempat, yang perenggan pendahuluan menyatakan tentang masa. Baik, seterusnya, pihak sekolah mengadakan kejohanan sukan setiap tahun kerana aktiviti ini ada banyak kelebihan. Mengapa kejohanan sukan ini diadakan? Tadi masa, masa, tempat dan juga mengapa. Mengapa diadakan? Ada banyak kelebihan. Antara kelebihan kejohanan ini ialah dapat mewujudkan kerja sama. Selain itu, dapat membentuk disiplin diri. Perpaduan kaum juga dapat dikukuhkan sesama mereka yang terlibat. Dah seterusnya pula, ini dah pula perenggan yang ke berapa ni? Pendahuluan, kemudian isi pertama, kedua, ketiga. Dah berapa perenggan? 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Mudah kan? Dah sampai 4 perenggan dah sekarang ni. Sebab kita dah ada panduan MAS BBD tadi. Baik, ini melibatkan siapa pula tadi? Aktiviti ini dirasmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Langat. Pesertanya pula terdiri daripada murid-murid. Di samping itu, guru dan ibu bapa juga turut bersama menjayakan kejohanan sukan tersebut. Nampak? Mudah kan? Baik, perenggan seterusnya, perenggan yang kelima, ada pelbagai aktiviti yang dijalankan pada hari itu. Ini menjawab apa aktiviti. Jadi, ada pelbagai aktiviti yang dijalankan pada hari itu. Antaranya ialah acara balapan, sukaneka dan tarik tali. Kejohanan sukan tahunan ini berakhir dengan penyampaian hadiah. Baik, seterusnya, penutup. Suasana kejohanan sukan tahunan di sekolah sangat meriah dengan kehadiran ibu bapa. Mereka sangat gembira kerana anak-anak mereka menerima hadiah. Kejohanan sukan ini patut diadakan setiap tahun kerana dapat mengukuhkan perpaduan kaum sesama warga sekolah. Baik, ini penutup. Baik, seterusnya, laporan disediakan oleh pengakuan pelapor, tanda tangan, kemudian Nurlisa binti Syidi, ditulis semuanya dalam huruf besar. Dalam kurungan ditulis dalam huruf besar, kemudian setiausaha jawatan, kemudian kelab sukan dan permainan, nama persatuan ataupun kelab, kemudian nama sekolah Kebangsaan Konvent Kajang, dan diikuti seterusnya tarikh 20 Mac, dieja dalam huruf besar semuanya, 20 Mac 2020. Ini ialah format bagi laporan. Tajuk ada 3 saja, cikgu pernah terangkan dulu. Tajuk, kemudian pengakuan pelapor, tanda tangan, nama ditulis dalam huruf besar, jawatan, nama kelab ataupun sukan ataupun panitia, kemudian persatuan, boleh juga. Kemudian nama sekolah dan diikuti dengan tarikh. Tengok tempat, kiri kanan dan juga atas tajuk. Senang saja. Format bagi laporan ada 3, tak banyak. Okey, cikgu harap kamu semua dapat membuat ataupun membina laporan, menulis laporan dengan baik setelah cikgu bimbing dengan contoh yang diberikan ini. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, selamat maju jaya. Terima kasih.